And then kita proceed, and she's pregnant. The miracle, she's pregnant. Dia pun nangis. Dia kata, doktor, thank you banyak kali. 4 minggu dia menangis. Saya kata, aku ni berdebar ni. Dia pregnant umur 50, B minus. Aku rasa takut Down syndrome kan. Cakap thank you. I'm congrats to her lah. Cakap tahniah lah puan, right. And then 6 minggu plus dah dapat kantung, dia miscarriage, gugur. Saya sedih lah kan. Tapi dia tak sedih. Dia like, dia cakap dengan saya, doktor, I just want to prove to world that I pernah pregnant. Benda yang paling mahal, dia kata, I dapat double line, I nampak baby punya kantung dalam rahim. Enough, doktor, sebenarnya. The joys, the chaos, and everything in between. Welcome to Mamahood Diaries. Hi, I'm Nikki. Hi, I'm Mama. And we are the Mamahood Diaries. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello everyone. Hi mother. Hi. Mama baru sampai juga semalam sebab kita ada guest yang terhormat hari ni. Because I'm very nervous, I'm telling you, because guest kita hari ni is a professional. Kita ada doktor, you all. Kita ada Dr. Ahmad Zarif. Tengok I punya Z tu betul tak? Okay, kita ada Dr. Ahmad Zarif with us today. Terima kasih doktor for Selamat coming. datang. Dia cakap? Boleh. Okay, terima kasih Nikki and Mama from the Mamahood Diary. You. So invite me as a Guest today, Yes. right? So related dengan related about TTC and treatment TTC also, and anything about pregnancy also. Zarif kita is an obstetrician and he's a gynae lah. He's a gynae. So of course memanglah I want to invite doktor datang because he's a gynae. Kan doktor ada a lot of experiences dengan mak-mak, and doktor also have his own book which is Zuriat, Kisah-Kisah Pejuang Dua Garis. I can't wait to read this. Ada 7 doktor, 7 cerita di dalamnya about trying to conceive, and cerita sedih doktor kata. Nak get ready kalau kita baca. The buku ni dari Dr. Zarif lah Hussein. You can get this in we have Shopee dekat Shopee boleh beli, ataupun dekat dalam Cakna publication. So dalam website dia orang ada jual juga lah. Dekat nice. PBKL tahun 2026 ni pun ada jual kat Cakna punya boots. doktor juga tengah ongoing doing tengah buat dia punya second book. Second set of books lah, which is amazing. And yeah, I like to read this kind of books. Hopefully everything goes well for your book. Ada yang patient tanya, doktor, kisah saya ni bila nak masuk? Tapi saya beritahu dia lah, you punya mungkin saya letak jilid nombor 3 kot, jilid 3 nombor 4. Actually, Pasal banyak kan story. Dia dah susun lah. So sebab saya dah beritahu saya punya patient ni, you punya kisah I dah masuk dalam jilid you, you baca. This is my story, cuma I ubah lah nama semua. Yalah. Semua you tahu hampir sama macam you kisah. Sebab setiap kali I jumpa patient tu, I akan tanya detail. Detail ni, it doesn't mean yang macam kita tanya, you sakit apa? Tak ada. Betul. I tanya dia punya social history, I tanya dia punya background, life. How about your relationship between your family? Sebab sometimes bila TTC ni, kita treat with the emotional tau. Maksudnya dia bukan setakat, dia are more sensitive couple. Issue, Sebab correct. issue of TTC ni related dengan dia tak ada anak, tak ada zuriat, dia susah nak dapat baby. So orang sekeliling akan kata macam, dengar ke suara? Dengar. Ni live ke? Bukan. Bukan. So orang TTC ni dia more sensitive word. You tanya sikit dia akan melenting. So as a doctor, kita kena careful with the word yang kita bagi. Gunakan So gunakan tu word tu memang susun baik. Sebab I will say with my patient yang
kita bertiga ni pening kepala. Macam mana untuk bantu you get baby sebenarnya. Sebab apa? So I put my emotional in treatment. Kalau I tak put emotional, okay, I boleh straightforward, you memang susah nak dapat baby. But I kena jaga you punya ni. That's why I tanya you social history, I tanya family history, how about your relationship, how about ni. Sometimes ada reason sebab kenapa Allah tak kasih lagi kan. Kadang-kadang benda-benda ni, you relationship dengan parent pun ni kena jaga dululah untuk to get pregnant sebenarnya. Sometimes that's my advice lah. You nak terima tak terima, that's you punya opinion lah. Tapi dalam medical, for me, spiritual pun I kena tengok juga sometimes. So bukannya macam kita treat touch and go, tak ada. Most of my patient ni dari masa sampai setengah jam tu 1 jam untuk consultation. Lama. Sebab kita akan cerita, saya akan cerita detail, madam, you punya case macam ni, the problem you punya dalam rawatan kesuburan you, this is like this. Sebab ada juga case yang macam ni, suami ni dia blame isteri dia saja kenapa tak dapat baby. Tu benda yang paling I banyak jumpa dulu. So ada yang tak datang langsung buat rawatan. Isteri datang. So bila tanya isteri dia sampai tanya doktor, saya ni mandul ke, saya tak boleh dapat anak ke langsung. So kita as a doktor macam, madam, you punya husband mana? Husband saya asyik tuduh saya tak dapat baby. So bila kita try pujuk suami datang, and then kita realise problem banyak pada husband lah. Tu antara story yang kita rasa macam, memang kita rasa bengang jugalah. Sebab apa, kenapa you nak asyik bagi torture. Tapi wife dia relax je bila kata the main problem is husband tak ada sperm, wife dia relax sebenarnya. Tak adalah nak macam marah di depan dia kan. Tak ada yang macam setengah perempuan mungkin meroyak, kau masalah pada muka. Tapi saya macam believe benda tu yang berlaku dalam rawatan kesuburan. Nak cerita pasal pengalaman banyak sangat sebenarnya, dari segi especially bergaduh depan kita, bercerai depan kita. Pasal TTC real story. Pasal kena rasuk, histeria, semua benda ni wujud. Kadang-kadang kita rasa macam you je doktor cerita. Doktor dah berapa lama in this line already? I in ONG tahun 2000, ONG 2010. Wow, that's Tu very long. ONG department. Sebab I'm one of TTC couple. Dulu I kahwin tak ada dapat zurat selama 3 tahun baru dapat zurat. That's why I promise to my wife, yang I kata one day nak tolong TTC lah. Tak kisahlah you macam mana pun nak tolong TTC lah. I jadi pakar TTC ke, tolong buat awareness ke, something like that, yang untuk bantu pasangan TTC kalau I dapat baby. So I dapat satu anak, wife kata you kena jadilah sebab you dah janji kan. Niat dah. Niat tu dah ada. You kena jadilah sebab bila you tak jadi, you mungkin janji lah sebenarnya, benda-benda macam tu lah sebenarnya. So along the journey tu banyak je kisah-kisah yang menarik, sedih. Macam kita rasa but because of treatment of TTC ni, we treat the future, we play the God punya hands. Kita main macam adakah aku yang bagi anak? Bukan, Allah yang kasih anak, tapi aku membantu untuk dapatkan anak. So bila benda tu bermain dengan benda yang tidak pasti, uncertainty, yang kita by prediction saja, Puan and Tuan, you punya case ni about 60%, 30% to get pregnant by IVF, something like that lah. Maksudnya you bermain benda yang you tak boleh promise 100%. Betul. Correct. Faham tak? This is God hands. Maksudnya you rasa macam, aku ni buat kerja Tuhan ke kan sebenarnya. Sometimes benda tu, and then bila tak jadi, bukannya kita tak sedih, kita kecewa. Sebab apa? Bukan, not about money at all, about dia punya hope. Maksudnya dia punya harapan yang, kenapa kita tak dapat baby lagi. Betul. Benda-benda yang tu yang mental kena kuat lah untuk TC. As a doctor in TC ni, mental kena kuat, because you not, kalau nak kejar fame, nak claim yang okay, you jumpa I 100% 90% boleh get pregnant, boleh buat overclaim like that. I pilih yang the good quality partner saja. Maksudnya yang rasa kan ni peratusan tinggi, I treat you saja. Yang peratusan rendah ni bagi orang lain lagi. Boleh buat macam tu. Tapi tak, I treat all. Paling aku pula cakap. You are the guest. Yes. We want to hear you. So paling kita ada soalan. Tak apa, just go ahead. Alright. Paling berusia, my patient is umur 51, Chinese from China. China people. Dia dah buat
a few IVF, and then dia buat dengan IVF. So all doktor reject, tak nak buat sebab dah umur 49 kan. I tak sampai hati nak reject tau. As a doctor, kita ni macam aku ni bukan Tuhan, mana tahu dia pregnant kan. So apa yang beritahu dia, madam, you punya case is about 10 to 15% saja berjaya IVF. I tak promise you tinggi, and then I beritahu you apa complication and apa risk if you pregnant by age 50. You take the risk, we proceed. You understand the risk, you doktor say proceed. How about the husband? Is it the same Husband age? datang, husband okay, support. The same age or same age 50 lebih. So maksudnya dia dah nearby menopause tau. Which mean dia dah try almost, if I not mistaken, this patient is 21 years married. Wow. Dia dah 21 tahun kahwin. So they try hard untuk get baby. Dia dah buat a few 3 times IVF, if I not mistaken. That means I'm the she's spot from one. China, she come over or she She already stay dekat Forest City. Oh, memang dah kat Forest sini City. lah. Okay. So, and then mula tak faham bahasa. Kita kan I'm not expert in Mandarin. So we Google Translate. And then diorang pun tak faham juga. So our explanation by Google Translation lah. Okay, this madam is your uterus like this, and then what the percentage, and then she get pregnant. And then the IVF is she have only 1 eggs, 1 baby embryo. Grade is a B, if I'm not mistaken, B minus or B plus, something like that. It's a poor borderline grade tau. Oh, Dia so macam, the embryo pun ada grade. yeah. Bila kita buat IVF ni, the special part of IVF treatment ni, you know, ada tak berlaku persenyawaan, fertilization happen ke tak? That the best part of miracle in IVF treatment. So bila you buat IVF, sometimes you feel, bila buat IVF feel bila buat IUI ni, kita ambil sperm masuk dalam rahim ibu, dan dia berenang and then dia akan berlaku natural fertilization. Maksudnya persenyawaan secara semula jadi tu berada dalam badan mother, right? So dia kita tak tahu jadi ke tak jadi baby. Kalau you buat sex normal pun tak tahu baby ni jadi ke tak. Tapi in IVF ni, kita ambil sperm, kita ambil egg perempuan, jadikan baby. Right. From there you dah tahu, okay madams, from 10 eggs you only 8 matured, from 8 only 5 fertilized. Maksudnya fertilization tu dah 5 saja. Lepas tu kita growkan sampai hari ketiga. Hari ketiga tu pun kita beritahu grade, this is a grade 1, grade 2 or grade 3 baby. From the shape and bentuk, kita grading like that. So pergi sampai hari kelima, boleh survive tak baby ni dekat dalam lab kita, right? So baby tu cell saja. Kita tengok hari kelima, tengok yang survive cuma 3 contoh. Dalam 3 je kita beritahu, okay madams, yang 3 survive ni cuma 1 saja good grade, grade A plus, grade B, B plus or B minus. Tu contoh, okay? So kita akan advise dia, okay madams, this is a percentage untuk get pregnant, survival rate dia berapa, implantation rate dia berapa, risk untuk dapat abnormality berapa sebenarnya. If you want to proceed further, maksudnya nak tahu betul tak baby ni abnormal, do the PGTA pula. PGTA ni genetic test, di mana kita nak tengok baby ni okay ataupun tak okay. Baby ni abnormal kromosom ataupun normal kromosom. Maksudnya dia punya genetik tu normal ke tak. So kadang-kadang kan kita rasa takut baby umur 30, bila mak dah lebih 35 tahun ke atas, isu dia adalah baby Down syndrome, syndromic baby. So you dah lah susah nak dapat. You nak dapat baby yang Down syndrome is satu burden yang kuat sangat. So dari segi social, ekonomi burden, you boleh sayang dia, tapi bila you dah tak ada, siapa nak sayang dia? Down syndrome sebenarnya. Itu contoh for syndromic baby. Even though ADHD pun orang dah stress, Down syndrome macam mana? Betul. Faham tak? Even though autism pun orang dah stress nak jaga, Down syndrome macam mana? Dengan appearance, dengan IQ, dengan dia punya social impact. So you should cari mother yang ada Down syndrome, macam mana dia handle Down syndrome. This is a serious issue sometimes. Kita punya pasangan sekarang ni banyak kahwin yang lambat tau, umur 35, umur 36 baru nak kahwin, because of work life punya issue lah, work and economical punya issue menyebabkan benda dia jadi lambat. Sebab dia nak kejar career, semua benda tu kita tak boleh salahkan dia orang, sebab dia orang pun nak kejar ekonomi. So untuk prevent daripada benda tu, daripada quality problem, memang sometimes kita akan advise dia adalah improve their lifestyle, everything. You tak boleh buat apa dalam quality. So
back to the cerita yang umur 51 tahun tadi kan. Umur 51 tahun tu grade B- is not mistaken lah. Saya ask dia untuk proceed PGTA, genetic test. Tapi dia tak nak buat lah. Dia kata tak apalah doktor, saya nak pregnant je. Dia cakap okay. Tapi saya kata tolonglah buat. Saya takut sebenarnya masuk dia takut Down syndrome. Baby kan, saya takut B- ni saya risau Down syndrome lah. Sebab umur dah 50, mesti kita risau ni baby ni adalah baby abnormal kan. Proceed je masuk doktor. Dia suruh masuk juga. Saya kata okay lah, I dah explain kat you what is happen kalau 11 minggu 14 minggu kalau Down syndrome ni nak buat apa. So and then kita proceed and she's pregnant. The miracle she's pregnant. Dia pun nangis. Dia kata doktor thank you banyak kali. 4 minggu dia menangis. Saya kata aku ni berdebar ni. Dia pregnant umur 50 B-, aku rasa takut Down syndrome kan. Cakap thank you, I'm congrats to her lah. Cakap tahniah lah puan right. And then 6 minggu plus dah dapat kantung, dia miscarriage, gugur. Saya sedih lah kan. Tapi dia tak sedih, dia relax. Dia cakap dengan saya, doktor, I just want to prove to world that I pernah pregnant. Benda yang paling mahal dia kata, I dapat double line, I nampak baby punya kantung dalam rahim. Enough doktor sebenarnya. I nak rasa be a mother saja. Tak apa doktor, saya tak marah you. So you did a good job. Dia kata, lepas tu dia nak buat kali kedua, tak nak. Madam, saya bukan tak nak buat, saya tak boleh nak buat you punya. Saya tak sanggup untuk hadapi stres yang akan datang ni. Sebab I masa 6 bulan kot nak betulkan lifestyle dia, cut body weight, ambil supplement. Umur saya tak boleh buat apa. Umur tak boleh buat. Saya tak boleh buat umur dia. Betulkan period, semua rating and start IVF dia. Dia bukannya on the spot I start IVF. Proses dia berapa lama tu? Tak, dia depend case. Dia tak semua orang sama. Ada orang yang saya boleh start bulan depan. Ada orang saya masa puan, yang masa sebulan 2 bulan dulu betulkan dia punya ni kejap period, gula level. Kadang gula tinggi menyebabkan quality drop tau sebenarnya. So benda tu yang bukannya kita main try and error in treatment of fertility. Bukannya saya kata jumpa saya bulan depan kita start IVF. How to explain to you if fail? Takkan tiba-tiba saya kata you kena betulkan lifestyle sebelum buat IVF. Not fair sebenarnya. Sebab patutnya I advise you before doing IVF. And then before doing IVF, I advise you what supplement that you need to take before. Bukan ni dah fail semua. Okay, sebenarnya madam you punya lifestyle ni teruk, you kena cut body weight. What for? Semua orang tu dah habis duit banyak. You kena prepare your body first. Yes, you nak masuk exam, you kena prepare. Yes. Baru you berjaya. You, sebab exam pun main future tak tahu. Betul. You lulus ke tak lulus, you just rasa you okay. Meanwhile exam you rosak. Demam, sakit. You tak prepare means. Ataupun soalan dia lain. Sama juga TTC ni, I bermain dengan future. I tak tahu apa akan berlaku. Correct. Dia bukan macam penyakit diabetic or hypertension. I bagi ubat, I rasa minggu kalau you makan ubat ni dia akan turun gula. Confirm gula turun. So ada measurement untuk kita ukur. Kita tahu dah prediction akan turun lah. Ataupun saya bagi ubat darah tinggi, kalau dia makan betul-betul, BP akan kontrol. Kalau tak makan betul, ada tak kontrol lah. Dia bukan. Saya bagi ubat, saya bismillah, Allah jadi. Faham tak? Jadi ke tak sebenarnya keadaan berlaku. Kadang-kadang kita nak masuk tu pun kita ni doktor gementar tu memang takut kancung lah. Kancung kan. Apa tu lain macam ingatkan doktor macam lalu relax tapi doktor is different. Macam to you is like every case tu you pun ada that cita-cita nak tolong they want them to get pregnant if can. If you because you've been there. Yeah. I being in their shoes. I understand how they feel community impact dekat dia orang ni tau. Dia bukannya I shock sendiri. Okay, kita baca textbooks. Textbook kata you tak ada sperm equal to IVF or sperm donor. Yes. I boleh kata sperm donor, but in Islamic practice haram. Correct. Faham tak? So dalam buat treatment fertility ni, you kena masuk Islamic value. Sebab benda ni Allah kasih. Betul. Sebab kalau saya buang perkataan Islamik dalam treatment saya, I'm fail. Maksudnya sebenarnya I'm fail untuk hasilkan keturunan yang akan datang. Betul. We need to take, even though dia non-Muslim pun, I baca doa. Maksud kata madams,
I doa pada my God, Allah untuk bantu you juga. You kena doa pada you punya God juga sebenarnya. This is a God punya kerja. Kita kena sama-sama bantu. So, you bantu, I bantu. I tak boleh selfish untuk cerita yang macam mana textbook kata A, I kena buat A juga. Tak, I kena A and modify with the situation. Correct. So maksudnya I put your knowledge in practice. Bukannya macam kita main trick sebenarnya 100%. Sometimes you kena understand kenapa dia tak jadi. Adakah dia tak prepare mental, adakah community attack dia, maksudnya mother-in-law attack dia, father-in-law attack dia. Ada satu case tu sedih lah, dia punya mak ayah dia sendiri kecam dia, marah dia, tak dapat baby. Sebenarnya benda tu I rasa, tapi dia kuat. Sebab apa? Suami dia kuat juga sebenarnya kan dia. Suami dia setia dengan dia. Dia dah buat IVF dengan saya, fail, tak jadi. Tapi dia still dengan saya lagi. Bahkan patient saya patah balik dengan saya lagi sebenarnya. Sebab Masih still kata orang ongoing treatment. usaha lah. Usaha lagi sebenarnya. Kalau tengok dalam Facebook saya, setiap minggu kan ada orang bagi makanan mana-mana. Saya kata aku gemuk because of my people. So, dia orang kan datang singgah yang mana yang dah pregnant tu datang buat baby. Dia nak pergi IKEA kan. Dia orang pergi topen. Semua dia orang singgah my clinic lah. Selalu macam tu lah. I see. So that how kita punya relationship between patient tau. I sampai ada WhatsApp group in between me, wife and husband. 3. Dia akan update lah, doktor kita orang nak makan sini, boleh tak? Boleh. Faham tak? Dia sampai level macam tu. I risau my patient lah. Memang ada tu phone just untuk my patient saja. So dia bukan apa, dia bukan, I boleh treat patient as a textbook. Maksudnya textbook kata A lah, kena ikut lah, kajian kata macam ni je. Boleh. Tapi adakah kajian is a kajian lah. This is a reference only for me. How I want to practice in the clinical and daily practice. Macam mana I nak kena suit dengan dia punya situation. Tu benda yang berlaku dalam treatment fertility. Treatment fertility ni dia bukan setakat saya plan untuk you IVF. Tak. You kena prepare before nak buat satu. Nombor 2 dari segi commitment lah. Maksudnya cooperation antara between kita dengan patient. Macam mana dia cooperate, macam mana dia jaga makan, so everything. So tu adalah keyword untuk berjaya sama TCC tu. The one that I saw a few lah, yang the mother have to inject themselves dekat bahagian perut. What is that actually? Okay, apa function that benda tu buat sebenarnya? In normal situation ni perempuan ni setiap bulan dia akan ada ovulation. Ovulation ni adalah daripada telur wanita tu kecil ke telur tu besar. Kita panggil dominant follicle. Telur tu keluar, you buat seks dengan suami, baru jadi baby. That condition berlaku lah. Dia masuk dalam saluran peranakan, telur tu masuk dalam telur wanita masuk dalam saluran peranakan, suami sperm masuk dalam rahim, jumpa kat saluran peranakan, jadi baby. Okay, apa tujuan injection yang kerap setiap hari, yang orang semua takut nak kena inject kan? Tujuan utama injection tu memastikan telur yang kecil tu membesar dengan banyak. Naturally satu telur je besar. Bila kita bagi injection, wanita ni pada hari kedua keempat menses, dia punya telur banyak tau. Cuma along the journey sampai hari ke-14, 16 menses, cuma satu saja yang akan besar. I see. Contoh saya scan you, ada 10 telur. Tujuan ubat yang kita bagi injection tu adalah 10 besar. So supaya kita collect telur you waktu IVF, so dapat 10 telur, bukan dapat satu telur. Itu tujuan injection tersebut lah. Understood. So naturally is sebenarnya macam for female body satu, but the injection helps to banyakkan sebanyak mungkin, so betul. boleh extract them out. Oh, patutlah, because yelah, we do see reels mothers yang go through IVF, ada sampai nangis so sakit. Jadi I kind of wonder lah, macam it's part of the treatment I know, cuma tak tahu function dia sebenarnya untuk apa. So untuk membesarkan telur, sekarang baru tahu. So tapi memang sakit lah kalau tanya. Berapa kali tu they have to do the injection? Good question. Dia depend on condition. Average is lebih kurang 9-10 kali lah. Ada case yang kita bagi 5 kali. Ada case yang kita bagi lebih kurang sampai lama 2 minggu pun ada. Protokol dia ikut based on protokol. Kalau standard average is 9 hingga 10. Dia depend case by case sebenarnya. Ada orang yang kita memang
kena bagi extra untuk dapat telur yang besar sebenarnya. Tapi yang amazingnya IVF kadang stories again Kak Ray, kita nampak macam parents yang usaha nak dapat anak tak dapat, then dorang go IVF. Sekali bila dorang pregnant ada 4. Sekaligus 4. Macam wow. That's Okay. amazing. Soalan you multiple pregnancy. Multiple pregnancy. Right, multiple pregnancy ni dia mengandung lebih daripada satu lah. Okay. So by standard guidelines sekarang ni dia benarkan single embryo transfer saja. Oh, dah Sekarang ni tukar. So Okay. dia risau risiko untuk multiple pregnancy. Multiple pregnancy ni risiko tinggi. Not even twins. 2 maksimum lah sebenarnya kita akan masuk. So 3 tu is the least lah sebenarnya. Okay. Sebab apa? Risiko multiple pregnancy ni dia macam cakap lah hyperemesis kan. Satu pun hyperemesis. Kalau 2 kali ganda hyperemesis je. Macam dia muntah, nak makan muntah. Satu nombor. Tu first benda yang doktor suka you hyperemesis sebab kita hormon yang cukup. Tapi patient akan rasa stress lah. Yeah. Nak usia meeting ni alhamdulillah hormon dia cukup ni. Kita rasa happy lah. You baby ni is healthy baby lah. Tapi condition dia adalah di mana you pernah you rasa mental tak cukup. Sometimes ada orang depression sebab muntah tak makan kan. And they terminate the pregnancy. Ya betul. Sometimes kan sampai teruk sangat. Sampai tahap level yang membahayakan ibu tu terpaksa termination of pregnancy sometimes benda tu berlaku lah. So that condition yang kita rasa kita risau kata multiple pregnancy. Bukan setakat tu, bila dah lahir nanti, sebab tu Allah kasih 2 je buah dada. Kalau ada 4 tu Betul. you kena fikir. Oh ya. Satu ni pun ni nak breastfeeding setiap 3 jam 4 jam tu je dah Allah penatnya. Kalau 2 ni bila nak Dah tidur. apa lah. Itulah. Betul. That Allah kata kasih nikmat dia 2 je sebenarnya maksimum. Untuk buah dada tu 2. Atau tu dari segi bila you relate dengan apa kejadian Allah kasih kat kita ni, you baru tahu oh ni reason dia. Mental kita kuat 2 sebenarnya. Lebih 2 kalau tanya yang orang triplet macam mana mental dia masa mula-mula untuk tahun pertama. Takkan nak suami breastfeeding juga. Dia sebab benda-benda ni dia akan sedikit sebanyak impact dari segi social ekonomi sebenarnya. Dia bukan setakat yang macam shock, orang lah semua nampak cantik. Orang nampak luaran cantik, dah lama nak jaga tu, malam penat mental sampai kena berhenti kerja untuk jaga 4 orang 3 orang tu complication yang saya kena fikir, kita kena fikir as a doctor ni, apa konsekuen kalau dia mengandung banyak sebenarnya akan datang sebenarnya. So dia bukannya okay shock kita masuk 4 baby. 4 baby boleh lah. Kalau dapat 4 alhamdulillah. Tapi kalau 4 tu abnormal, pening kepala juga sebenarnya. Yes. Sebab 4 tu tiba-tiba semua masalah. Semua masalah dengan Down syndrome, semua masalah. Masuk baby semua 4 masalah. Betul. How to cope with this ataupun 4 2 abnormal 2 normal. Macam mana nak keluarkan 2 tu benda yang kita akan susah. Yeah, a lot of risk involved. Risk involved. And then kita involve fetal maternal doctor, nak memang kena marah lah kenapa masuk 4. Yalah. Sebab nak keluarkan 2 takut lagi 2 terikut sekali. Betul. So benda-benda tu yang kita kena consider apa berlaku akan datang waktu pregnant. Sebab tu kita more practice single ataupun 2 lah. So basically those IVF mothers yang dapat macam triplets yang kita nampak luaran ni, it's dimasukkan lah. Dia bukan macam dia pecah 2. ada pecah. So back to your question, adakah bila dia masuk single, bila kita faham the embryological development tu, maksudnya kalau you ada family history of twin, peratusan untuk dapat multiple pregnancy tu tinggi lah. Satu baby menjadi 2 lah. Kalau you tak ada twin, you rendah lah peratusan untuk dapat 1. Most of the case kita akan masuk 2 baby atau 3 baby lah. Kalau 3 baby tu mungkin dapat 3 lah. Kalau dapat 3 atau 2 dapat 2 baby lah. So tu benda yang boleh berlaku dalam IVF lah sebenarnya. So dia bukannya macam boleh juga berlaku di mana kita masuk 1 jadi 2. Jadi kalau ada strong family history of twin lah sebenarnya. Amazing tu Allah Ta'ala yang bagi memang dah kurniakan 2 terus. So doktor macam pernah tak doktor punya kes macam tadi macam pasal Down syndrome ni, pernah tak terjadi bila baby tu lahir memang Down syndrome ke? Right. Ada tak? Ada ramai. Okay.
Bila kita buat chromosomal test, kita akan refer fetal-maternal punya doktor. Masuk pergi jumpa fetal-maternal doktor, dia orang pula akan ambil chorionic villus sampling, direct sampel dekat baby punya uri semua everything, hantar ke lab ataupun dia ambil air mentuban baby. Tadi kita ambil darah ibu je. So untuk nak tahu ni, and then double confirm balik semula baby ni Down syndrome. Balik as Down syndrome juga. Apa nak buat next? Redha. Tunggu lah keluar baby sebenarnya. Mak memang kuat lah mental stress lah macam tu. So termination berlaku bila ada involve psychiatric involvement, major depression, tak boleh cope and everything. Time tu kena bincang sama baby ni nak continue ke tidak sebenarnya. So benda tu memang tricky lah sebenarnya, management of Down syndrome during the pregnancy. Dia bukannya macam kita boleh terus reject ke sebenarnya, tak ada. Sebab especially bila related dengan age. Maksudnya kita tahu kalau mak grade dia tak bagus masuk, puan you kena buat ni, adakah you nak buat ni, everything kita risau sebenarnya. Sebab tu kalau A+, A- ni kita suka je masuk grade yang okey lah, quality ni okey lah, should be baby ni okey. Tapi kalau B-, C ni memang kita tak masuk langsung, kita confirm baby ni abnormal. So C ni memang kita tak nak usik langsung lah, tak payah fikir, memang tak masuk. B- ni borderline lah sebenarnya, dia macam nak lulus ke tak lulus. Kalau kita exam tu nak lulus ke tak lulus. So Down syndrome ni benda yang susah untuk manage during antenatal. Ada satu patient tu kita diagnose 24 minggu Down syndrome. Kita paksa continue pregnancy sebab dah besar baby. Tak boleh nak keluarkan. Satu. Ada yang lepas semua scan normal, baby keluar Down syndrome. Ada juga macam Ada. Sebab scan bukan 100% tepat. Tapi dia tak buat NIPT lah, chromosomal test semua tak buat lah patient tu. Tapi kalau scan for Down syndrome usually detail scan to see the features ke atau Good question. Down syndrome ni adalah di mana disebabkan oleh genetik. Patutnya genetik ni darah. Maksud double confirm benda ni semua okey ke tak kan, genetik darah. Tisu, baby punya tisu tengok satu. Scan is a prediction kita. Prediction kita by scan ni masa 11 minggu dia punya knuckle belakang ni tebal. Satu prediction. First. Second, kita tengok masa detail scan, ada tak feature-feature muka macam Down syndrome. Maksudnya ada tak feature muka dia macam Down syndrome. Atau nombor 2. So lepas tu baru kita mungkin advise dia ambil darah untuk chromosomal test and everything. Untuk double confirm tak ada Down syndrome punya issue sebenarnya. Lepas tu you have your own clinic Tak, saya kerja dengan Metro IVF. Metro IVF. Saya tak ada macam fertility clinic sendiri lah. Yalah. Actually wanted to ask doctor macam I know this book pun is one way to macam I macam rasa TTC ni they involve a lot of emotion like you mentioned. Pasal I also before I dapat my first baby, it took me 4 years. And then dengan sendirinya beranak 5 juga kan. Tapi memang it's really a journey TTC ni. Sebab dia bukan kita je yang merasakan kita ni sebagai perempuan lah. Kita macam rasa kita ni rasa tak cukup ke and things like that. Tapi sekeliling tu memang involve lah. Macam saya pernah juga orang cakap saya mandul, tak akan ada anak and things like that. Tapi I really find it a miracle because 4 months later I got pregnant. Macam rasa penghinaan tu jadi satu hilang. Macam jadi doa lah macam gitulah kan. Orang macam kutuk seorang wanita macam gitu kan. Tapi Allah kurniakan macam gitu. Because memang saya ada PCOS juga. And I think that's one reason also kenapa lambat also kan. So itulah. Tapi yang terperanjatnya tahu ada PCOS, tapi the second one was okay. I tak tahu whether PCOS dia terus hilang ke apa ke. I also don't know. Badan perempuan ni macam kelakar. Sebab tu ada department sakit puan. Perempuan ni adalah makhluk yang pelik. Dia bukan pelik. Kita panggil is a extraordinary creature. Betul. Because of why perempuan ni dia adalah makhluk yang emotional dia turun naik ikut cycle of dia punya period. Kalau you understand
menstrual cycle ni, you dah kuasa perempuan 100% dah. Dah tahu lah ni, okay sekarang ni dia nak period berapa hari lagi, so everything. Lepas dia cara jalan muka, appearance, jerawat dia keluar macam mana, semua everything. And then gaya eating dia punya cara, habit semua, cara, oh ni dah tahu dah dekat period. Coklat tiba-tiba lah. Tidur semua kan. This is how as a guy ni kita think. Kita akan tanya, you jumpa doktor guy ni, dia akan tanya period you bila. Sebab kita nak tahu kita ni dekat phase mana tengah jumpa you ni. Dia bukan simply okay puan, you TTC tak. Maksudnya we need to understand perempuan ni based on menstrual cycle. Saya tak boleh tahu tanya apa you ni apa. Saya tahu menstrual cycle macam ni, tengok macam ni. Masih rasa you punya gula ni memang terlalu tinggi dalam badan, walaupun you rasa you normal gula. Saya rasa you punya bobah ni memang tinggi lah. Saya tahu. Saya rasa based on ni, saya rasa teruk ni you punya keputihan. Doktor macam doktor tahu keputihan. Saya tahu you ada keputihan, macam gatal-gatal semua everything. Saya rasa benda ni berlaku kat you. So that how experience tell us. Maksudnya macam mana kita punya, okay puan, kita tengok you, kita tahu this is, and then kita pun dapat tahu how the sexual intercourse punya issue activity, how frequent. Bila kita check, okay dah tahu this is a condition yang berlaku kat perempuan. As a doktor, kita memang kena tahu my patient in and out dari segi, okay you tengok dah tahu this patient like this. So this is how to explain. You jumpa kita for expert opinion. Memang kita rasa kita tak hebat macam mana, tapi kita tahu you need our expert untuk tell what your problems. That the doctor that the doctor yang you need to know. What yang you rasa macam, okay madam, so you punya case like this, your husband like this. Kita tengok lah dia berhubung dengan husband dia macam mana, cara husband dia control dia macam mana, cara dia control siapa yang dominant dalam this relationship. Faham tak? So kita nak tackle yang mana. That's why consultation I lama. Sebab I tengok the way of who is dominant in this decision making sebenarnya. Lepas tu husband macam marah, you diam lah, I nak cakap. Okay, kita tahu dominant kat mana. So you need to understand the problem sebenarnya kat mana sebenarnya. To tell, and then to susun ayat tu supaya dia tak terasa hati bila kita cerita, walaupun kita tengah marah dia ni, tapi kita cerita dalam keadaan yang macam nice way. Madam, you punya sebenarnya, ya Allah, you punya gula ni tinggi ni, macam faham tak? Doktor jangan sampai tahap my patient ni, kalau berbual dengan kawan dia kata, doktor, kawan saya dah tahu nama doktor dah. Kenapa? Setiap kali kita nak makan, doktor tadi kau tak kasih makan ni kan? Tahu tak? Sampai kawan dia pun ada yang stalk saya, message, doktor, you memang power lah, kau torture member my friend ni. Kata tak apalah, Very mind kasih nama sebagai bantu dia doa dia baby lah sebenarnya. Sampai benda tu kita, sebab bila kita bermain dengan benda yang tak pasti, susah sebenarnya. Nak kena disiplin jugalah. Betul. Like for my case PCOS, memang that time pun when we go to Singapore Mia Hospital, sama case, my husband nak kena check his sperm and everything. So kita kena buat podcast PCOS je. Kan? PCOS ni banyak isu dia spesifik tau. Dia big widen endometriosis, PCOS. Wow. And now they change the word already. PMIS lah kan. Yeah. So dia widen tau. Dia punya journey macam mana, apa berlaku problem kat dia orang ni, apa yang dia kena understand dia punya body. What the body tell us, you punya problem apa sebenarnya. So maksudnya PCOS ni menceritakan kat kita ni, macam ni kita nak treat. Doktor fertility jumpa PCOS, dia senyum, dia suka. Kita tahu dah problem kat mana. Faham tak? So maksudnya PCOS ni kita suka. PCOS keyword get pregnant first, and then after that you akan pregnant. PCOS invasion. Maksud sekali you pregnant, you akan pregnant. Tu yang So you dah tahu kat mana key you dah buka. Same goes to endometriosis. You dah buka key tu. Okay, I understand now. First pregnancy susah. Second, third tu non-stop. Because you know how to deal with it already. Yes. Endometriosis ke PCOS ni, once you get pregnant, key dia dah buka, Allah dah buka pintu, you dah tahu, okay macam ni aku buat semua makanan macam ni, semua nak kena pregnant, berat badan macam ni. Masya Allah, Allah kasih pregnant sebenarnya. Maksudnya dah tahu, dulu aku buat macam ni masa anak pertama Ali macam ni, Adam macam ni, berat badan macam ni. You dah tahu dah. Betul. You buat pregnant. Betul, bila saya tak berhenti. doktor, betul. Saya betul macam plan dengan suami saya kan. Kita tahu kita tak senang nak dapat, jadi kita macam plan very ahead lah. Sekali bulan depan dia, pregnant Terperanjat macam
ya betul. Macam tak really Yalah. really tak sangka lah. Macam because Elisha took us 1 year plus lah bila kita nak start pregnant tu kan. Jadi macam sebulan compared to 1 year. Dia dah tak ada macam tengok-tengok pregnancy test kit macam gini. So the keyword adalah to get first tu susah. Tak second. Your body knows what to do already. Okay. So No wonder. this thing akan berlaku before 35 years old lah. After 35 years old, dia susah sikit. Quality akan problem. The main issue quality. Tu PCOS lah. PCOS is widen lah. Itulah. Macam-macam Kalau memang you go pada different general TTC, macam cerita ni general experience. Macam mana we dealing with the difficult partner. Macam mana we dealing with the blaming partner, blaming each other. Macam kes yang saya kata cerai. Kes dia ni dia ceraikan isteri dia depan saya. Allahu Akbar. Kes ni agak berat lah. Kes dia di mana dia datang kat saya disebabkan oleh bini dia banyak kali pregnant lah. Gugur. Gugur and dia jumpa saya. Lepas tu kita tengok bila kita buat test sperm, husband tak ada sperm. Gugur dia baru 2 bulan lepas. 2 bulan lepas baru gugur. Husband tak ada sperm. Dia dah 3 kali gugur. Saya macam terkejut. Husband tak ada sperm. Okay, saya cakap, okay, kita repeat lagi sekali sperm. Lagi seminggu, lagi sebulan kita repeat lagi sperm. Tak ada sperm juga. Aku dah pening kepala time tu. Okay lah puan, you bincang lah. Saya tak tahulah apa berlaku dengan the previous pregnancy ni. Husband you don't have any sperm. How you get pregnant, tak tahu. Husband dia terkejut. Husband dia marah. Kenapa? Apa berlaku? Husband dia paksa cakap. Memang saya kata macam ni lah puan, bincang kat luar lah. Sebab husband dia tak ada sperm. Macam ni dah ada baby. So benda tu misterius macam depan-depan saya. Kau tak cakap anak siapa 4 ni. Aku cakap dengan kau depan ni. So 4 times pregnant. So macam tu benda yang first lah. Pasal tu lama dah berlaku. Cerita ni saya rasa 7 tahun lepas, 8 tahun lepas punya cerita sebenarnya lama lah. Maksudnya yang depan saya macam cerai. Ada juga kes yang ceraikan isteri ketika isteri dia pregnant. Tu kes lain lah. Tu kes bukan PTC. Dia tak kasih doktor lelaki sambut. Ni kes ni lagi topik besar tau. Tak kasih gynae lelaki sambut. Kalau gynae lelaki sambut, dia ceraikan isteri dia. Taklid lah, dia taklid dah. Saya kata tak apalah, untuk menjaga kemaslahatan saya tak sambut lah baby you kan. Dia jadikan cerita baby dia lemas. Saya pakai on call in charge. Baby lemas kita kena attend lah. Yelah, of course. Selamatkan nyawa kan. Betul. Lepas tu laki dia memang mati-mati tak nak tarik-tarik tu kan. Saya kata tarik ni kena bincang pejabat agama lah. Saya tak ada buat apa. Dah pukul 2 pagi nak panggil pakar perempuan mana nak datang. Siapa nak datang nak selamatkan baby. Dah time tu saya on call kan. Saya kata macam mana bang, you nak baby meninggal atau you nak pegang juga nanti rujuk lah, pandai-pandai dah bincang dengan pejabat agama pasal isu taklid ni. Tak asyik juga. Tak apa, saya tak kisah. Tulis surat sign lah. Saya suruh sign kan. Nangis tolonglah bang, tolong pujuk kan. Laki dia bukannya, saya tak rasa laki dia. Sebab tu saya tak rasa dia alim yang pakai ni. Pakai slow short juga sebenarnya. Pendek, slow pendek juga sebenarnya ni. Pakai gelang berantai. Saya kata, aku tak rasa kau 100% Islamic practice yang macam betul-betul ni. Mungkin kau jealous lah kan. Cemburu yang terlalu melampau lah. Lepas tu saya cakap kan, tak apalah macam ni lah. Baby dah teruk ni, kita ni doktor dah. Kita fikir pasal nyawa kan. Nyawa baby depan kita ni. Lepas tu macam ni lah, saya terpaksa sambut lah. You nak ceraikan bini you ke terpulang lah, saya terpaksa sambut. Nyawa ya. Lepas tu dia suami dia, okey lah doktor buat lah. Lepas tu you rujuk lah dengan pejabat agama. Macam mana kes you ni sebenarnya. Saya nak keluarkan baby je selamat. Baby turn out keluar tak nangis lah. Duduk ICU 2 hari 3 hari ke. Sebab tak nangis, kita guna forceps keluarkan baby dia sebab lambat sangat. So benda tu kedegilan suami lah. Isteri dia okey je sebenarnya. Isteri tak ada rasa malu, tak ada rasa marah pun. Kat doktor lelaki. Suami dia memang gila-gila tak nak. So ada juga kes yang nak tumbuk saya masa nak sambut baby kan. Dia masuk nak tumbuk saya, kenapa doktor lelaki sambut kan. Saya kata kan dia, the issue is saya nak sambut baby you dengan problem ni.
You sambut lah. Saya buka glove, saya sambut. Baby mati, saya saman you. Bukan salah saya, memang saya. Yeah, You exactly. tumbuk lah. You tumbuk saya tak apa. Saya tak ada masalah. As long saya keluarkan baby, selamat. You tumbuk saya tak apa. Saya saman you. Yeah. Terus diam. You jangan ingat you punya gangster saja sebenarnya. Kita nak fikir baby pun. I cakap dengan dia, I dah 8 tahun tengok benda ni, tak rasa apa-apa pun. You punya ni, I banyak lah semua tengok. I tak rasa heran langsung sebenarnya. So the idea is as a doctor, kita nak tahu baby ni okey ke tak sebenarnya. Tu yang keperluan kita as a doktor lelaki. Gynae sebenarnya. So sebab kita nak kena forceps, nak tarik force. This is our punya effort sebenarnya. Bukannya simply you panggil order, semua orang boleh tarik. Tak semua orang boleh main forceps atau vacuum sebenarnya. Bukan senang. Exactly. Saya kata bukannya senang. And I'm on call today. Saya kena buat benda tu. Benda ni berlaku kat government lah. Kat private saya relax lah sebenarnya. Most of my patient cat Caesar lah. Kat private. Kat private patient saya baik, happy. Saya ambil gambar. So saya bagi dong husband experience conduct. Faham tak? Saya kalau berselingan saya dekat KPJ Bandar Dato' On. So ada yang husband, doktor saya nak try conduct anak saya, boleh conduct lah. Saya duduk belakang. Kita duduk belakang lah, standby lah. Orang belakang kita kata, you experience lah conduct anak you sendiri kan. Kita ataupun yang masuk dalam bedah, kita bagi ambil gambar, duduk sama. So that's the moment yang kita nak, you rasa this is how you punya wife sacrifice nak keluarkan baby semua, everything. Bukan cakap you duduk tepi, you pakai glove, you rasa nak keluarkan baby. This is yang you akan ingat sebenarnya bila that memori sebenarnya. So tu dari segi pregnancy lah sebenarnya. Okay, back to TTC balik semula, banyaklah experience. Antara yang mistik saya jumpa. Mistik pula. Mistik ni pelik lah, mistik ni kan. Kisah dia, saya umur dia 30 lebih kot. So perkahwinan kedua, dia kalau bersama dengan suami dia tak boleh keluarkan air mani. And then setiap kali bersama, isteri dia akan menghisteria. Satu cerita dia lah. Lepas tu suami dia dah nampak perut isteri dia akan, ni perkahwinan kedua, isteri dia perut kembung setiap kali bersama kan. So dia jumpa saya. Masa saya scan dia tu, sebelum scan perut dia kembung, kata apa hal lah perut dia kembung sangat naik. Itu ni kadang-kadang nak percaya ke tak percaya, mistake ni 50-50 kan sebenarnya. Lagi doktor. As a Muslim, kena percaya benda ni kan. Tapi bila kita practice, betul lah. Patient tu masa kita scan, dia ubah suara. Kau jangan bagi dia pregnant. Lepas tu husband dia kata, dah biasa doktor. Kau jangan bagi dia pregnant. Kau bagi dia pregnant, suara dia ubah. Kau bagi dia pregnant, aku kacau keturunan kau. Sudah. Kita kata macam ni lah bang. Saya rasa ni bukan bidang saya lah. You kena cari ustaz ke salah aku untuk buang benda ni lah. Lepas tu saya habis scan, why okay yellow je. Saya kata tak apalah bang, saya tak boleh handle your case. This is bukan alam saya, alam orang lain lah. Kena handle orang lain, handle lah sebenarnya. Tu mistik lah. Untuk mistik ni ada a few lagi lah cerita-cerita mistik sebenarnya. Banyak betul doktor punya untuk experience. Sebab saya fokus 100% on fertility kan. So you akan jumpa banyak patient fertility instead of general gynae obstetric biasa. Tak, kita akan jumpa sebab kebanyakan patient saya yang mengandung dengan saya ni, kalau nak bersalin dengan siapa-siapa saya tak kisah. Nak bersalin dengan Dr. Idayu ke siapa, doktor gynae perempuan ni kan, dia orang nak prefer gynae perempuan, nak kandung sama. Carry on, as long you get pregnant, after that saya you bersalin dengan siapa tak apa. So you nak bersalin dengan saya memang KPJ Dato' je lah. Tapi most of my patient is Caesar. 70% memang kebanyakan dia Caesar lah. Tak ada yang, ada normal lah, mungkin 3 orang 4 orang yang normal ada lah. Memang request lah normal, carry on je lah normal. So tu dari segi TTC lah sebenarnya. Soalan Doktor dah banyak share lagi sebenarnya. Cuma satu je. Tadi yang back to the one that I told you, macam bila orang nak TTC tu, not just kita punya, kira dalam both wife and husband punya mental state trying to conceive, dah sedih, dah segalanya lah, ada emotion. Sebagai seorang doktor yang melihat begitu banyak perjalanan kesuburan, apa perkara yang doktor harap masyarakat lebih faham sebelum bertanya soalan like bila nak ada anak? Okay. Saya faham soalan Nikki tu. Soalan dia
bagaimana respon ataupun respon masyarakat ataupun kadang-kadang masyarakat ni sebenarnya dia bukan nak perli, dia terlebih concern ataupun terlebih care, Ambil berat. terlalu ambil berat, atau orang kata busybody ataupun busybody lah. So sebab kadang-kadang nasihat yang diberi tu tidak sesuai. So apa yang saya boleh advise dekat masyarakat ni sebenarnya kadang-kadang kita dah tahu dah dia tak ada zuriat lagi. Adakah kita perlu cakap kau ni bila nak mengandung? Itu word-word yang kejam lah kan. Kau tak usaha ke? Word-word yang kita rasa yang macam kau tak perlu tahu pun dia usaha ke tak usaha sebenarnya. Kau tak perlu tanya pun. Kau just tahu dia tak ada anak, kau full stop. Tak payah cerita pun. Either kalau kau nak bantu dia juga, mungkin kau ada link Dr. Zarif punya TikTok ataupun Metro IVF tengah buat promotion, LPKN tengah buat promotion buai. Sekarang LPKN tengah buat tau buai, IUI buai dekat Metro IVF percuma. So maksudnya patient TTC ni boleh buat IUI secara percuma dekat Metro IVF under subsidi LPKN. Okay. Kita ada subsidi LPKN lah sebenarnya. So sampai Disember 2026 lah kita ada 240 kuota. Saya dapatkan untuk patient TTC saya. Patient TTC ya. Percuma je. Okay. So masyarakat tak perlu yang macam kerap tanya. You dah tahu dia tak ada anak. You dah tahu dah dia tengah usaha. Dia tak tahu lah adakah benda tu mengubah ni. Mungkin you boleh advise dia dalam keadaan share link, share TikTok ataupun belikan buku untuk dia kan. Isi kat dia kan. Buku saya tu dia beli bagi kat orang lain. Boleh juga. Itu the way of you nak bantu dia sebenarnya. Daripada instead of you tanya kau ni tak berusaha ke kan. Kejam lah ayat dia sebenarnya. Kau ni doktor sakit puan, takkan kau tak tahu dapat baby macam mana kan. Ayat-ayat yang kejam kan. Ayat yang kita rasa macam faham tak? Lepas tu memperlekikan kita, kau tak pandai main, mari sini aku main dengan bini kau. Macam itu. Ayat tu wujud tau. Ataupun kau suruh kau kahwin lain lah, bini kau tu mana lah. aku tak kuat ni kan. Biar aku buat bini kau. Ayat tu nampak kelakar untuk diorang. Tapi untuk di sini macam kadang-kadang husband kan cerita, aku tak dapat anak, tak apa aku main dengan bini kau untuk dapatkan anak untuk kau. Kita rasa benda tu kurang ajar sebenarnya. Betul. Satu. Nombor dua, benda tu wujud. Soalan-soalan tu, cerita tu wujud. So patient saya cerita dengan saya, nangis doktor tahu tak kat kilang dia kata macam ni, dia suruh saya, laki saya main dengan perempuan lain lah untuk dapat zuriat, kahwin dengan orang lain lah kan. Laki saya pun suami dia kata tu lah doktor, dia buat gurauan nak main dengan bini saya lah semua. Kalau saya jadi abang saya tumbuk orang ni sebenarnya kalau saya jadi abang. Tapi abang orang yang baik lah saya rasa, masih boleh sabar. Tak, benda tu sebab TTC ni bukan humor, bukannya benda bahan jenaka yang you boleh buat kelakar. Betul. So dia bukannya macam kau tak ada anak, so apa aku ni tak kuat lah, tak keras lah ni semua, tak pandai main lah, position salah. Benda-benda tu berlaku dalam masyarakat kita. Betul. Dia make a jokes dalam TTC punya ni. So itulah. Betul lah. And you have any other question for doctor? No lah. I enjoy the session so much. Sama. There's a lot of things that I belajar, especially about IVF and your perspective as a gynae actually. IVF tu saya boleh cerita surface je. Betul. Saya boleh cerita ni. You boleh datang berkali-kali kalau nak. This is surface punya experience. Maksudnya surface experience ni in general apa yang berlaku kat patient sebenarnya. Sebab this is macam open topic dia lah sebenarnya. Maksud saya tak ada cerita yang kalau patient ni endometriosis apa berlaku. It's specific on that topic. Or PCOS ni, how to handle PCOS patient, how to handle with hyperemesis patient. This is a specific topic lah. In general, that the experience lah sebenarnya. Banyak benda yang kalau you tengok ni macam kita patah balik pada kata-kata kesat tadi lah kan. Kata-kata kesat, right. Benda ni dia saya tak tahu kat mana kelakarnya TTC ni. Sampai sekarang saya kenapa dia kata joke benda ni sampai sekarang as a doctor saya kata kat mana kelakarnya sebenarnya. Even though ada je patient yang kita tak tahu macam mana secara bersama. Betul, tu normal. Sebab apa? Mungkin dia tak pernah tengok pornografi. Mungkin dia tak experience benda tu sebenarnya. Benda tu nampak kelakar. Ada je patient kita, pernah saya jumpa patient dia salah masuk lubang. Bila kita ajar dia dah setahun kahwin baru doktor macam ni doktor. Faham tak? Dia memang pandai. Dia
pandai. Dia memang prof something like that lah. Memang pandai. Orang yang pandai. Tapi dia tak tahu macam mana. Adakah kita nak salahkan dia? Tak. Sebab dia tak mengetahui benda tu sebenarnya. Dia naive. With the sexual naive. Maksudnya dia tiada experience. Dia tak pernah bersama dengan siapa pun. Dan tak ada orang, isteri dia pun tak tahu, dia pun tak tahu. Kan macam dia nak dapat baby ikut saluran yang mana betul kan. Benda tu nampak kelakar tapi tak. Benda tu kita kena bantu dia. Yeah, and it's good they go to a doctor to learn rather than go. Betul. Zaman sekarang ni satu lagi masalah another topik yang kita boleh buka, vaginismus. What is that? Vaginismus ni perempuan yang tak nak bersama langsung. Dia macam mana takut. kehidupan dia orang ni, suami isteri 4 tahun 5 tahun tak pernah Tak bersama. pernah Bersama nangis, pertama takut, tolak semua vaginismus. Wow. Tu benda yang how dia tempuhi setiap hari. Dan macam mana suami dia ni boleh loyal lagi. Kita cari perempuan lain, faham tak? As a guys, kita faham perasaan nak bersama tu penting, naluri tau sebenarnya. Bila tak bersama tu macam am I normal dalam missing marital status kan? So and then as a woman dia akan rasa down gila tak dapat bersama, tak dapat bagi benda yang wajib. Itu topik lain, vaginismus. Topik yang semua orang nak tahu. Apa tu vaginismus? Oh tak, vaginismus tu topik yang besar yang di mana perempuan tak nak bersama langsung, takut. I will look that up. Vaginismus, isu vaginismus, experience vaginismus. Nowadays pun perempuan dengan lelaki banyak masalah dengan libido, kurang sexual drive kan. Itu antara topik yang kau tanya saya, podcast topik yang lain, sexual libido is related benda seperti tu big topik lah, experience apa yang kita, macam ni kita handle patient macam ni. So kalau tengok balik semua TTC patient ni, macam saya kata balik lah, not a joke yang kita boleh buat gurauan lah sebenarnya. So benda-benda tu keras lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang diorang ni semua takut nak jumpa doktor sebab apa? Jumpa teka. Sebab dia takut terima fact satu problem. You pun takut kalau you jadi patient, saya jadi patient, you jadi patient kan. Aku salah ke dia salah? Adakah bini aku boleh terima aku kalau aku tak ada sperm? Adakah suami aku boleh terima aku kalau aku endometriosis atau PCOS ni? Semua orang memomokkan dia PCOS tak boleh pregnant. You punya experience mesti jadi tu mula-mula kan? Maksudnya masa mula PCOS you rasa macam aku ni tak ada kandung lagi ke? Orang akan memomokkan benda macam tu. PCOS susah nak get pregnant. Betul. PCOS ni jackpot untuk doktor. Okay, kita tahu macam nak tackle dia ni. Maksudnya benda tu yang berlaku PCOS ni lah. Endometriosis kita nangis sikit lah. Endometriosis alamak, stresnya endometriosis ni patient ni gitu stres lah. Maksudnya benda tu yang masyarakat kena faham lah. Dia bukannya you jumpa pakar yang betul, fertility ke ataupun doktor yang betul yang akan cerita dan jelas dengan you problem instead of bagi medication or treatment saja without knowing the problem, main problem. Correct. So benda tu yang paling penting dalam TTC. And the problem is vast, it's very big actually. A lot of things nak dapatkan zuriat ni sebenarnya. That's why cerita zuriat tu ada wujudnya. Kadang-kadang kita rasa male factor saja, female factor. Kadang-kadang bersama pun problem. Masa tak sempat lah, kurang bersama, ovulation tak kena lah sebenarnya, position. So that how to explain, that how kita dig out, kita cari punca. Maksudnya sebab tu kenapa lama sangat untuk cari setengah jam, 1 jam. Biasanya saya dah tahu, kalau jumpa saya dah tahu dah kita tunggu lama ni. Tak, kalau kita punya appointment datang masa time tu juga lah, lambat, jangan datang cepat-cepat sangat. Yelah. Sebab dia orang dah tahu dah pukul ni memang lama lah, new case new case lah, lama lagi lah kita datang. Sebenarnya so benda tu kita boleh lama. Satu hari saya ambil 10 patient, 12 patient je, penat. Yalah, betul. So nak cerita, nak tanya, kita rasa macam kadang-kadang tak lunch pun kadang-kadang kita macam sempat. Adalah patient datang bawa coffee bean, gitu macam terima kasih dan patient macam tu, patient semua akan datang. Dia dah tahu dah saya suka kopi apa, dia suka beli apa seperti. Tapi dia we macam family tau. That's nice. Macam pagi tadi saya pergi dekat
open day di restoran atau passion saya tu, dia ajak saya datang belanja family. Tak dia sampai level macam tu saya dah buat passion saya sebenarnya. That's nice. Dah jadi macam family Alhamdulillah. Dia berconnection. Okay, thank you so much, doktor. Thank you so much. Dia Kita memang- kalau boleh nak lama lagi tapi Betul lah. Yes, oh my god. I think doktor cakap surface saja, tapi surface dah banyak sini. Macam the knowledge we gain today is really a lot, especially IVF dengan what was it again? Yang Vaginismus ke? Is it? Vaginismus. Vaginismus lah. Yang you nak tengok Tu satu I nak belajar. Nanti I nak tengok. It's a new word I learned today. Vaginismus. Vaginismus. Yeah. Thank you so much, Vaginismus doktor. tu you memang kena highlight awareness. Yeah. Sebab semua orang takut, and then semua orang rasa macam dia seorang saja dekat dalam dunia ni vaginismus. okay, Jumpa saya akan nangis, doktor saya ni vaginismus, saya ni memang tak sempurna ke doktor. See, another awareness. Oh my god. Maksudnya vaginismus ni semua orang takut nak ke depan. Yeah. Sebab semua orang takkan nak cerita you tak boleh bersama dengan suami you. Yalah. How you want to explain to community, tiba-tiba akan ada lelaki yang jahat message dia, kau bersama dengan aku, okay, aku boleh buat. Faham tak? Ada benda-benda yang jahat macam tu wujud. Bila kita panggil guest, vaginismus guest, takut dia approach benda-benda yang kita rasa tak sesuai lah sebenarnya. Benda yang tu berlaku. betul. Wujud dalam masyarakat sebenarnya. Tak tahu yang kan. wujud tak pernah dengar pun. Vaginismus ni We learn antara something benda-benda new yang today. vaginismus, erectile dysfunction, mati pucuk. Tu memang pernah dengar. Itu Suami memang tak nak accept benda tu. Tu problem juga. Tu topik lain, mati pucuk ni sebenarnya. Wow. Macam mana ataupun nombor 3, topik yang hangat adalah azospermia, tak ada sperm langsung. Macam mana perasaan seorang lelaki yang tak ada sperm. Yeah, correct. Kadang-kadang ada satu suami tu datang jumpa personal, nak jumpa doktor, macam ni saya nak buat macam mana. Okay bang, you punya case macam ni, saya nak advice you sperm donor pun tak boleh. You are Muslim. If you non Muslim, you boleh bincang lah dengan isteri you. Tapi sperm donor ni bukan benda yang bagus. Sebab apa? Kita kena fikir nasab dia akan datang macam mana. Muka mungkin sama dengan you sikit, tapi macam mana darah dia semua, benda-benda ni semua impact lah. You akan sayang dia betul ke tak. Betul. Macam mana you nak bagi you punya perasaan sayang tu sebenarnya, bukan darah daging you. betul. So benda-benda tu you kena fikir jauh sperm donor ni. So ada juga yang passion Muslim kita nak buat juga sperm donor. So saya rasa saya tak buat. Saya memang tak buat lah sebenarnya. So saya tak, benda-benda yang haram kita tak buat lah. Maksudnya benda-benda yang Islam kan tak boleh, tak boleh. Yalah betul. Faham tak? Islam yang benda-benda kita clear cut haram. Donor, outside donor, surrogasi ibu tumpangan. So benda-benda saya tak buat. Cari doktor lain. Yalah. Even though you non-Muslim datang kat saya pun saya kata you cari doktor lain. Yeah. I kena jaga saya punya rezeki. Ya, Maksudnya betul. keberkatan rezeki saya tu penting. So you nak buat orang lain tak apa. Pregnant saya jaga tak apa. Tapi saya tak buat untuk you punya idea. Saya tak kisah, tak apa doktor, saya kita buat orang lain. Tak apa, you datang sini, saya conduct delivery tak apa. Sebab yang masuk bukan saya. Saya yang penting. Betul. Wow. Thank you so much, Okay, you all doktor. dapatkan zuriat. Tak sabar aku nak baca ni. Mama pun dapat tau. Malam ni saya dah start baca. Thank you so Alright, much. thank you so much, Dr. Zari, Doktor. for Thank being you. here. Thank you so much. Doktor tau gitu. Okay, thank you all for staying tuned. Yeah. We'll see you in the next episode. Yeah, don't forget. Yeah. Like, subscribe. Ambil gambar follow. jap. Ambil gambar jap. Selfie. Okay. Follow doktor punya socials. TikTok. TikTok ada, Instagram ada, Threads ada. Facebook ada. Under Facebook nama ada. siapa? Dr. I will put dekat atas sini. Yeah, nanti I will put here, okay? Can follow doktor punya socials. Okay, thank you everyone. Thank you so much, We'll doctor. We see you again. Bye. Bye. Bye.